This is my first content with Daus Baju. Daus Baju tak pernah bawa kereta dekat Semenanjung. Aku tak nak dia. nak mau? Bawa je Takut lah. sini, takut jadi Apa yang apa-apa. kau takut? Suruh lelaki yang hantar kau. Kau sendiri. kata kau perempuan. Baliklah sendiri, Pika. Kau nak balik nak apa? Kalau lelaki kan ada si Amri menekankan kalau perempuan ini. Inilah ini. Mana dia lah? Kau rambung. Mukamu macam main berendang. Dah, diam. Mana dia Daus? Balik rumah sini Daus. Daus. Ya Allah, dia apa ni korang? Signal mungkin. Mana signalnya? Kita rambut kita boleh elok Daus. Kau kata ke? Enggak. Tak boleh lah. Kalau aku cakap tak payah, tak payah. Yang footage mahal. Tu lesen tak lesen? Aku cakap. Ni, kau lep ke aku yang langgar? Tak tahu. Ni mana aku? Yalah yang tekan-tekan aku apa Mana yang ada sana orang sini. kat sini tak Kalau kau yang bawa tu kereta nak jadi begini. Kau cakap tak. Lepas tu lah, apa yang tak setuju aku dengan dia? Apa yang pelik kenapa aku pilih dia? Hi, welcome back to YouTube Apika. Pika. I can carry stand on the mic. Bust a frame, then I blow talk fake. Smile money, stop your mind, top break. Soft girl, but I go hard. Best to get it kind of full support squad. No drama zone, we chill, we slay. Coffee the sub, set the up, how to play. From zero naik, jadi highlight. Shining bright every time on Hi korang, welcome back to YouTube Onyonya Pikachu. So this is my first content with Daus Baju. So seperti yang korang tahu, Daus Baju tak pernah bawa kereta dekat Semenanjung. Kalau pergi Sabah dia bawa kereta, tapi dekat Semenanjung tak pernah bawa kereta. Hari ni Fika nak suruh dia drive Fika ke sana sini, bawa ke sana sini dengan Fika. So dah tengok macam mana. Dia kata dia takut bawa kereta kat Semenanjung. Beza Semenanjung dengan sini. Sabah Sarawak dengan sini. Baru pengenalan kot. Belum vok-vok lagi. Lepas pengenalan baru kita vok-vok. Okay? So bye korang. Jumpa korang kat next content. Next content pula. So now kita bersama dengan Daus Baju si Slay tu. Kenapa? Diam. Makan je kau. Okay, Daus. Apa? Selama dekat Sabah kau bawa kereta kan? Semenanjung kau tak bawa kan? Kau jangan cakap suruh bawa kereta. Ya. Apa yang kau tak nak dia? nak mau? Bawa je Takut lah. sini, takut jadi Apa yang kau apa-apa. takut? Kalau Oh kereta- dekat Sabah tu kau bawa sendiri. Enggak. Editor tolong cari footage tu Enggak, kalau kereta aku berani lah bawa. Kalau kereta orang takut aku. Apa yang kau takutnya? Aku takut jadi Oh apa-apa kalau kampung. kita orang lain kau nak bawa. Aku tak nak bawa. Takut jadi apa-apa. Aku takut. Apa yang takut? Tak nak. Kau suruh kur-kur yang bawa. Kenapa suruh kurku yang bawa? Kau kena dengan kur-kur yang couple. Memang. Pikur. Tak balik je. Tak ada apa-apa pun. Tak balik je. Dekat je sini. Kau gatal ni. Nak suruh lelaki yang hantar kau. Kau nak pandai-pandai. Kau nak bawa lah kereta Kau kau kata sendiri. kau perempuan. Aku perempuan, kau tu lelaki. Tak boleh bersama. Daus dengan Pika juga mahal dengan Aiman. Kan? Kan? Oh my god. Sebab Aiman sedap. Apa? Bukan. Aiman dia okey. Aku suka perempuan yang macam Siapa? yang selalu dalam kamera abadi tu. Kau jauh-jauh dalam kereta nanti, jangan goda-goda aku. Kita tak ada pun nak goda-goda kau. dah. Ada hari tu nak tukar gear, kau terpegang paha aku. Aku pakai skirt hari tu, lepas tu kau pegang paha Ya, aku. berkerak hitam kat situ. Nampak. Sampai tu tak Mira, berkerak-kerak tu sampai tinggal kesan-kesan hitam putih-putih dalam kita Pika, aku. coba begini Pika. Tengok aku lagi perempuan daripada kau. Ni masanya perempuan banyak buat kerja. Engkau tu tak buat kerja. Yo je. Ya iyalah. Kau lupa, kau pula bekas ni kan? Pekerja-pekerja majlis perbandaran. I don't care. Yalah, lupa lah engkau kan tangan ni tangan orang masak-masak je. Tapi lah aku cakap aku ni lagi perempuan daripada kau yang perempuan. Sebab tu aku cakap aku lagi dapat lelaki pada kau. Aku angkat berat. Aku tak nak konten kau. Aku pun angkat barang-barang berat. Okay, kalau begitu free lah. Aku boleh free Kau pakai tudung lah. Okay. Okay. Lain semua dah balik dah. Tunggu kau makan ni. Sabar Durhaka, makan ini. Kau sudah makan kah? Belum. Bila makan? Mana kau kisah pasal aku? Kau tak beli pun makanan aku. Iya kah? Kau kena tanya diri kau siapa? So
korang fikir tu kat bawah ni tak tahu mana Dausnya tadi makan tak habis-habis lagi. Daus, cepatlah. Sabar Durhaka, ini pada cara kesabarannya ni. Kau Islam kan? Yelah, lambat sangat makan. Kenyang betul aku. Mau tidur. Ini pala bak-bak hantar kau Pika. Jom je lah. Kau baliklah sendiri Pika. Kau nak balik nak apa? Motor kau? Aku yang naik motor aku. Pika. Ya Allah, perempuan ni kan. Mana motor dia? Ni motor dia. Kita curi kunci dia. Dah. Tak ada mana kunci aku. Motor kunci motornya dengan aku. Tak boleh bawa motor. Kunci tu dengan aku, kampung. Macam-macam Pika, aku tarik tolong. Kenapa nak tanya tolong aku? Alah balik cepat. Okey cepat, aku hantar kau balik cepat. Okey, jom. Baik. Kena Perempuan ni kan ukur-ukur dia dulu. menekan-nekan. Aku sangka, kalau lelaki kan ada si Amri menekan-nekan, kalau perempuan inilah ini. Mana dia lah? Balik-balik Ada menekan-nekan. helmet dia. Bolehlah aku curi helmet dia nanti. Kau ni? Next content, curi helmet Daus. Ya aku takut babi kau bawa kereta orang. Tak ada berani apalah, aku bila aku Daus. bayangkan Aina tu. Berani Berapa je. lama kami kawan. Kau bawa Tak juga pernah kereta. bawa keretanya Kau bawa sebab aku juga takut. kereta dia. Kau bawa juga kereta dia. Budak ni main anjing lagi. Tosel lah main anjing dia, dek. Oi. Budak ada orang main anjing weh. Kau tengok tu. Dia mau pergi pukul tu anjing. Jangan pukul tu anjing. Betul. Anjing tu nak mengganggu kalau dia ada rasa tercabar. Okey. Pika kan? Ni kereta aku. Pika nanti kita pula yang dikejar anjing. Ni kereta aku lah. Kau balikkan ni cepat. Ni kereta aku. Ni kereta aku. Siapa ni? Kereta aku ni. Ni kereta aku. Kereta baru aku. Kereta aku lah. Kereta aku. Man. Ish. Oh, sakit. Sakit Pula. Kenapa sakit? Kau dah lah merokok tadi, jangan merokok weh. Merokok. Untuk mata dia merah. Makan ini, minum ais-ais. Kau tarik ini ais vanila. Jom cari lah. Sakit lah kat mulut sakit. Itulah hospital dulu, klinik ke. Beri sweet-sweet pula dia. Dia rindunya aku dan kau man. Betul terus. Yang tak pakai pinjam aku bagi dasar lahanat. Aku sakit. Aku rasa. Yalah, okey. Saya dia sakit kau marah dia pula. Sakit, Aduh, bye-bye. bye. Bye. Sorry, bawa ayam gepuk. Bye. Pada aku Hati. tu. Okay, jom. Dah lah sakit kau paksa pakai jam. Let's go dah. So kita sampai kat kereta Fika. So this is my car. Percaya korang tahu saya ni agak kotor sikit. So dah sekarang bawa kereta ni. Kau tu memang Dah, pengotor. Kau tengoklah kereta ni kotornya ya Allah. Dah was busy tak sempat cuci. Ini soal kereta putih. Perempuan apa ni? Buka cepat. Buka lah kalau boleh. Tekan kat tepi Aku tu. kira sampai 3. Tekan kat tepi tu. Okey tekan tepi tu. Mana ni? Kau tekan sampai tu. Oh, begitu kampung. Kampung. Kau yang kampung. Kau yang kampung. Kau yang kampung. Kau yang kampung. Dah jom masuk kereta. Kau kampung. Kau kampung. Mukamu macam main berendang. Dah. Diam. Banyak bising lah dia ni. Sini. Kau dengar tak? Aku nak pusing-pusing sini je, tak payah bawa balik cyber. Kenapa? Takutlah aku Boleh, Pika. aku ada tepi kau. Barulah content reality. Nak mau takut aku. Aku ada Kata je ada apa? Aku ada tepi kau. Aku nak pandai dengar cakap Yang bang. buat serius boleh. Kau kena yakin dengan diri kau. Nak mau Pika sudah lah Boleh. jam-jam. Boleh. Jom. Kita cuba. Tengok. Nak bawa Daus balik ke rumah naik drive kereta pun boleh jadi konten. Sebab Daus dia tak tahu. Takut nak drive kat sini. Seatbelt dulu Daus, seatbelt. Sudah pasang. Ini apa? Di mana-mana Pak D-nya kat Audi. Tadi, kita tekan P bawah ni. P sini. Okey. Okay. Drive. Ya Allah Tuhanku bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amin. Amin. Sebagai baik-baik tu kita orang berdua. Cakap Bismillahirrahmanirrahim. boleh, Daus boleh. Dia tak berani je. Tinggi pun keretamu. Kau tu kalau langgar lubang terasa sudah. So kau pergi ke selawat kereta bos. Geng motor ni. Bagus-bagus kau punya kereta anu. Tinggi kau pergi ke serendah. Begitulah manusia nak pandai anu. Ada bersyukur-syukurnya. Kereta tinggi di ke serendah, yang rendah di ke setinggi. Bukanlah Daus, sebab aku minat kereta. Aku suruh aku backup lah kereta aku. Backup? Makeup ni makeup lah. Mana kau makeup ni? Kau cuci pun tidak. Orang makeup dicuci dulu. Kau bayangkan mukamu, kau belum pergi cuci mukamu, kau belum pergi basuh, tiba-tiba kau pakai primer, pakai foundation, memang crack. Keretamu sekarang ni crack.
second content kita buat Daus sikit tepika. Boleh lah jadi content juga kan. Daus pergi mana ni Daus? Balik rumah sini Daus. Daus. Ya Allah ni apa ni korang? Signal bukan Mana kita. signalnya? Kiri di signal. Okey. Ya Allah. Kau pernah bagi tahu ke mana? Aku tahu kereta aku di sini signalnya. Kita orang putih signal kat kiri Daus. Kereta orang putih ni kereta Proton Durhaka. Kita pun tadi macam inspire orang putih ni Inspired. Muka kau pun muka-muka hulu langat. Astaghfirullahaladzim. Memang tak adalah. Malas saya nak gaduh Kau kan. mau ke beli air kelapa? Cepatlah. Pandai tak berhenti. Mau ke? Boleh Macam je. habis Dah habis. Habis dah. Dah habis dah abang tu. Abang tu tutup dah tu. Tak payahlah beli. Habis sudah. Tak, yang spoil ni kau pergi bawa turun beg. Ada mic kat situ. Ada mic ke? Mesti bunyi lah. Aku tak boleh nak ni sebab aku tengah record. Aku tak buka Waze. Cepat. Di mana Depan kau pergi ni, rumah? depan ni kita sampai. Bukan pergi rumah, pergi makan ni. Kau bilang antar kau pergi rumah saja. Lapar. Tak ni si muka kotak ni. Kenapa? Dia cakap anu. Kau cakap aku muka kotak. Parking situ takkan parking betul nanti. Parking di mana? Situ kat belakang tu reverse. Kat belakang sana. Apa ni? Ya Belakang Allah, sana, belakang perempuan sana. ni. Tu belakang. Belakang. Tu situ boleh. Apa parking depan ke belakang? Elok Daus ni. Kau Macam apa kau tak boleh bawa kereta ni? Depan ke belakang? Aku tengah pakai sana lah. Belah sana. janganlah jarang bawa kereta. Bawa elok-elok Daus. Bodoh lah saya. Kau ni kenapa? Tak. Aduh, ini kenapa ni? Patah dah tu. Kau tak bawa kereta ke? Aku bawa. Kau tak bawa kereta ke? Kau ada lesen tak ada lesen sekarang ni? Itulah aku cakap dah payah. Lepas tu aku bawa kereta kat tu ada lesen tak ada lesen? Asal tidak parking ni tak boleh ni. Itulah aku Patah cakap. ni. Kau jangan masalahkan aku. Tadi kau kata kau boleh drive kan? Kau bawa kereta ke? Tidak masalah. Dah tak boleh. Itulah aku cakap dah payah. Namanya footage mahal. Tu ada lesen tak ada lesen? First Asal tidak content. parking ni tak boleh ni. Aku rasa aku nak buat konten dah benda. Itulah aku cakap. Patah ni. Kau jangan masalahkan aku. Tadi kau kata kau boleh drive kan? Tak masalah begini. Tadi yang suruh bawa kereta siapa? Kau. Yang suruh parking kau. So aku cakap aku nak bawa kereta tapi kau suruh parking Alah, sama alah, bawa kau kereta. Itu mak aku. Tak payah macam ni. Mak aku beli tau. Aku selalu sama aku. Lantak kau. Mak aku yang selalu kena bawa aku dengan kau. Footage mahal. Kau ni. Kau relax apa aku yang langgar? Oh, baran. Masuk kau mau marah-marah aku. Aku dengan kau ni. Pasal aku tak boleh bawa kereta ke? Aku ingat. Rambutan aku kau ni. Kau yang suruh aku bawa kereta pas okey. Memanglah salah aku bawa kereta begitu tadi tapi yang suruh aku bawa kereta tadi siapa kau? Ni mana aku? Yalah yang tekan-tekan aku apa Mana ada orang kat sini tak kalau kau yang bawa tu kereta nak jadi begini. kau cakap kau lelaki kan pun nak bawa kereta lah. Ya tahu tapi ini keretamu kau yang bawa. Kenapa aku yang kena bawa? Tak boleh bawa kereta. Alah, Ambo jadi perempuan. Kau tu jadi lelaki. Sumpah dah usah aku menyampah gila tau kau paling. Kau kawan dengan dia tak ada macam ni ke? Korang buat konten Tak, kalau macam ni aku tak dapat dengan dia. Kau pakai seatbelt betul tak? Tak. Korang buat konten apa sebenarnya? Tak, aku nak bawa kereta dia bawa kereta ke sini. Faham tak? Dekat Senanjung ni. Dia kita pernah bawa kereta kat Senanjung ni. Tak, memang dia. Aku nak jadikan dia lelaki lah. Apa kau nak? Asal kau cakap macam tu? Menenteng lah dia. Tak adalah, dia tak ada bawa kereta ke? Siapa ingat korang prank aku ke apa? Weh, kau ambil jaga kaki ke? Dia lantak kau lah. Kau pergi balik sana. Kau pergi jaga kaki ke? Aku nak naik keretamu ni sumpah dengan Allah. Asal lah macam tu? Balik je jaga aku. Tak rakam. Weh, Daus. Kenapa kau balik sana? Balik lah dengan aku. Dia nak mau. Balik dengan aku. Kau ingat sini, ini first and last aku pakai kereta. Balik lah dengan aku. Balik dengan aku. Balik je dengan aku. Kau dengan kereta kau senang tenang kereta kau. Tenang. Apa dia kau bawa kat kereta aku tu? Tu, sel kereta ni. Apa masalah dia ni? Tunggu kau balik. Kau balik sana. Dah sampai kau perempuan pertama aku tampar Kau balik sana. Tampak lah. Apa depan dia lah kau? Kau pada dulu lah kau. Kau beritahu keluargamu semua. Kau beritahu keluargamu semua. Lantak kau lah. Bila kau balik sana. Kau balik kau tampar kau. Nah, Amin dah macam ni ke panggil dia. Kalau nak buat konten dengan dia. Dia apa tu lah, apa yang putus setuju aku part dengan dia. Apa yang pelik kenapa aku pilih dia. Tak apa yang teruk sangat. Tak adalah, tadi nak bawa kita ke sini. Lepas tu aku cakap dengan dia, kenapa kau tak ada bawa kereta ke? Kau tahu kan dia tak pandai bawa kereta? Tak tahu sama dia bawa kat Sabah tu tak reti ke? Ya Allah, aku kawan dengan dia berapa lama, mana dia pernah dia bawa kereta aku? Lepas tu macam mana pula tu?
Dia pergi ke mana pula? Patah depan tu, patah Orang depan dia ni. semua dia ambil ke? Bayarlah RM1,000 dekat aku akan pergi balik. Tak kisahlah pasal bayar ke tak bayar tu. Korang ni bergaduh baru berapa hari di partnership. Kau nak sebenarnya nak buat konten apa? First konten kau ni? Nak aku bawa pergi jalan-jalan kat area sini lah. Kan tak pernah bawa kereta. So aku nak suruh dia berani bawa kereta, berani je kat sini. Dia tak letih nak bawa, kenapa? Betul macam mana ni? Kau call lah dia. Mana lah aku nak call dia. Kau lepas tu macam mana nak hadap dia esok kat office? Tak payah hadap. Tak pernah hadap. Aku nak menyampuk pun macam pelik. Apa benda siap tak pernah gaduh. Tak payahlah. Kau pun tak okey dengan kanda, aku pun tak okey dengan dia. Dah, jadi dua baik semula. Aku Senang. tu lain lah. Biar dia dua dengan Aiman. Dia berapa tadi dengan Aiman. Aku syak tadi pun dengan Aiman dia. Tahulah aku dia. Tak nak lah. Tak nak lah macam ni. Kau call dia. Dia okey je tu. Dia memang emosi. Dia memang kuat emosi. Kau tak tahulah. Kau masa dengan aku tak ada pula nak melenting-melenting dengan dia pun macam tu pula. Kenapa? Kau tanya dia kat mana, Pika? So, dia blok aku. Kau tak dia blok aku. Dia lari. Dia lari. Dia tak nak dengan aku. Dia yang blok aku. Tengok. Dekat WhatsApp kau. Ada tak gambar dia? Ada. Dia yang blok aku. Mana aku tahu? Aku call pakai phone aku, kau cakap dengan dia. Tak payah. Nah, balik je lah. Malah aku pergi pasal dia. Hantar dia. Balik je. Nak aku nak hadap dia. Perlu nak hadap dengan dia lagi. Perlu kali nak cakap baik-baik. Pada awal konten itu, gaduh je tak okey. Daus. Kau kat mana? Aduh, Aina ni. Tak payahlah, ya Allah. Dia je dia balik, Aina. Tak payah call dia, nampak?